Okey, kita ada tempat baru di Jogja, nama dia Piknik. Piknik, cantik tak? Oh. Okey, tempat ni nama dia Piknik. Dia adalah gabungan tempat baru. Jom. Okey, cuba tengok. Dia di atas awan tempat ni. Okey, jom. So Piknik ni dia ambil semua monumen di dunia. Okey, ngomong kat cakap. Hello. Jom. Kita ada gabungan banyak tempat lah. Kat sini kita ada seperti di Rome. Kita berada di Rome jom kita jalan lagi. Ini Alexander Bina Rome. Ini gambar mama pula. Wah, cantiknya seperti di Rome. Yo, tu mama kita. Oh, cantiknya. Okay, jom. Ni kita buat satu video straight lah. Oh, gambar dia cantik. So, kita seperti berada di Menara Pisa. Okay, ni map dia guys. Cantik. Ada rasa fresh lah kat sini. So, ada banyak tempat. Nanti kita boleh tengok. Pakcik Unggu. Ni dia buat budak-budak ni. Oh, cantiknya. Tempat baru guys, sangat fresh. Orang banyak berehat-rehat di sini. Ramai orang. Patutlah nama tempatnya Piknik. Orang piknik. Ni room. Kosan kopi ya. So, kejap lagi kita pergi kosan kopi. Dia pendek je tapi cantik. Ni kita sewa ke? Santainya. Santai. Itu pisah kecil. Oi. Okey, ini pisah. Yang ambil macam ni. Mama jalan dulu. Okey, kita mungkin belum ke Europe lagi. Tapi tempat ni memang sangat cantik lah. Macam mana? Cuba lagi sekali. Nanti abang upload YouTube. Apa lagi menarik di sini? Jom. Kopi tu macam belum siap lagi ke dah? Ramai. Yang ni adalah Menara London. Okay, Eye of London. Cantik ah. Ini macam nak masuk. Kita bagi 5 minit kat sini je lah kan. Boleh ke bawah lah. Ini kalau masuk gambar. Cantiknya. Ni adalah di menara benda ni berada di atas bukit. Okey, berada di atas bukit macam kita dekat Jogja. Jogja yang belah atas lah. Macam kalau kat Malaysia kita macam dekat bendara Penang, Bukit Bendera. So nampak tak? Kita berada di tempat yang tinggi. Okey, dilarang melintas di sini. Tengok kecantikan atas Jogja. Okey. Ini yang paling happy. Jom. Cepat. Ni Menara Pisa kalau daripada atas semua ambil. Ni dia kamera dia belah sini. Tengok ni.
Ini apa? Gunung berapi. Kejap. Jangan apa? Tak apa, kita tengok je. Okay. Nampak gunungnya. Jom jalan dulu. Depan tu kita ada geris. Oh, cantik lah. Kat sini fresh. Kan? Ni boleh pasal lagu Janam-Janam ni. Betul lah, Santorini di bawah. Mau ke London? Saya mau ke London dulu. Saya berada di ala-ala Santorini. Cantik sih. Santorini Cameron Island pun tak pergi lagi. Santorini. Ada pool. Kita last ke sana atau kita tutup? Ambil gambar. Jangan apa ambil gambar. Hujan lah. Oh, Danang ni view ke sana dulu sekejap. View ni sini sangat cantik. Ha? Okay, boleh nampaknya ada gerimis di sini. Okay, orang banyak ambil gambar di sini. Sangat cantik. Ni dia buat seperti di Arab. Oh, dan last kali bawah tu ada singa Singapore. Wah, ini macam seperti di Arab Saudi. View untuk kita relax. Dan dia begini. Okay, memang sangat cantik. So boleh datang ke Jogja. Jogja dekat atas sekali lah. Cafe dia pun kita buat dia orang buat seperti European cafe kan. Ada pasta Greek donuts. Okay. Nanti kalau nak pergi kita pergi. Boleh ajak saya, kita pergi beramai-ramai. Okay, see you.